Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Selamat kembali ke YouTube channel saya di Ruang Damai. Di ruangan ini kita berkongsi cerita untuk kita lebih baik daripada hari semalam, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini baru je lepas solat subuh tadi. Dan hari ini kita nak belajar ataupun saya nak share tentang belajar dari kisah ataupun suasana subuh. Jadi personally diri ini merasakan bersyukurlah kerana alhamdulillah hari ini dapat solat subuh berjemaah dekat masjid. Dan bagi saya suasana subuh ni ataupun untuk subuh berjemaah ni adalah pilihan Allah SWT untuk sesiapa hamba-Nya. Dan ia adalah, macam mana nak kata, dia boleh kata satu nikmat lah, satu nikmat yang Allah bagi dekat hamba-hambanya yang dipilih. Macam mana nak cakap satu nikmat ni? Bila kita cakap tentang nikmat ni, benda yang best, benda yang seronok kan, benda yang kita rasa memang kita nak. Jadi dan subuh ni adalah pilihan daripada Allah SWT kepada hamba-Nya yang terpilih sahaja. Sebabnya saya sendiri walaupun boleh dikatakan rajin jugalah ke solat subuh, tapi saya tak pernah pun anggap untuk diri ni rasa bangga ataupun rasa riak ataupun rasa diri ni hebat sebab boleh datang subuh. Tak. Semua ni adalah pilihan dan gerakan Allah SWT kat kita. Sebab apa saya cakap macam tu? Setiap orang tak semestinya dia kuat ataupun dia betul-betul memang memang betul-betul jaga dia punya kesihatan ke apa, ataupun dia kaya macam mana pun. Tapi bila kita tengok kadang-kadang orang yang sihat, orang yang kuat pun kadang-kadang tak mampu nak datang subuh. Kita boleh tengok dekat subuh ni pakcik-pakcik yang dah tua, yang pakai tongkat, diorang yang datang. Jadi hati ni memang terkesan lah dengan perkara tu. Macam mana diorang yang bertongkat ataupun yang kurang daripada kita boleh datang, sedangkan kita yang sihat macam ni, terutama untuk diri saya lah, yang muda macam ni, kadang-kadang saya terfikir saya kalah dengan diorang. Diorang jauh lagi hebat daripada saya. Jadi subuh ni tuan-tuan, satu pilihan daripada Allah SWT. Jadi saya mendoakan diri saya tuan-tuan agar diberikan pilihan. Kita doa dekat Allah supaya pilihlah aku ya Allah untuk datang solat subuh berjemaah, solat 5 waktu lah setiap hari, insya-Allah. Lama-lama kita dapat perkara tu, kita dapat tentang apa yang orang lain tak dapat. Subuh ni tuan-tuan, dalam hadis pun ada sebut, di antara nak tengok orang munafik ni, Nabi cakap tengok waktu subuh dan waktu isyak, dan waktu subuh dan waktu isyak. Waktu isyak tu sebab je lah kadang-kadang kita pergi berjalan ke apa kan, jadi ada orang susah diuji dengan berjalan ataupun ada disibukkan dengan hal-hal lain. Dan waktu subuh ni tuan-tuan, kita tak pergi shopping waktu subuh, kita tak ada urusan apa-apa waktu subuh ni. Cuma sama ada diri kita ni boleh jatuh diaga untuk bergerak ke masjid ataupun tidak, itu sahaja. Jadi sebab tu Nabi cakap, tengoklah kamu golongan nak tahu orang tu munafik adalah dia tak ada waktu subuh dan waktu isyak. Dan hadis ni betul-betul menyentuhlah hati saya, betul-betul tersentaplah bila saya dengar perkara tu. Ya, memang bukan mudah tuan-tuan untuk kita datang ke masjid waktu subuh macam ni kan. Sebab subuh ni tak ada orang pun nampak kita. Kita sendiri yang berusaha untuk bangun, untuk bersiap datang ke masjid dengan izin Allah SWT. Semua ni dengan izin Allah SWT. Saya sendiri pun cakap Allah yang pilih, alhamdulillah Allah pilih diri aku. Bukannya sebab saya hebat ataupun sebab saya tidur awal ataupun apa pun, tapi
memang Allah pilih kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita teruskan berdoa untuk Allah pilih kita menjadi hamba-Nya yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah untuk solat subuh ni. Jadi itulah tuan-tuan, kita sama-sama fikir, sama renung balik, sama-sama usahalah. Saya pun usaha untuk datang subuh. Macam saya, bila kita dah istiqamah untuk datang subuh, ataupun kita mula daripada peringkat yang perlahan, daripada peringkat mungkin target setiap Jumaat mesti nak datang subuh, setiap pagi Jumaat mesti nak datang subuh. Lama kelamaan, lepas tu setiap 2 hari ataupun setiap 3 hari, lama-lama setiap hari kita nak datang subuh. Lepas tu dah datang subuh, dah konsisten datang subuh, kita tingkatkan lagi, nak datang sebelum azan. Jadi kita boleh solat sebelum subuh. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita solat sebelum subuh ni, ada hadis dalam tu, 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik isi dan dunia. Jadi besar sebenarnya fadilat 2 rakaat sebelum subuh ni. Jadi kita dah konsisten datang. Jadi lepas ni kita konsisten pula datang untuk dapat solat sunat sebelum subuh. Lepas tu kita tingkatkan lagi, nak datang mungkin 15 minit lebih awal supaya kita dapat solat tahiyat masjid. Lepas tu kita dapat solat taubat, solat sunat, dan seterusnya akan jadi lebih baik. Jadi itu sahajalah untuk perkongsian hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsi dapat memberi manfaat. InsyaAllah kita jumpa di dalam episod yang lain. Assalamualaikum.